matematika yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, kaidah umum. Kaidah umum. Pertama, untuk makna tafsir, makna terjemah, makna tadabbur, makna semua kita dah faham berapa beratus di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita insya-Allah nak fokus apa yang ada kita belum faham. Insya-Allah Allah buka jalan yang baik, baru kita boleh tadabbur Al-Quran Al-Karim sendiri. Bila kita ikut kaidah betul, Allah Subhanahu wa taala buka jalan. Sebab Al-Quran mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Al-Quran mudah. Tetapi bukan semua orang jumpa mudah macam tu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, orang baik, orang saleh, orang buat baik, orang cakap baik, ini dekat Al-Quran Al-Karim. Boleh faham tadabbur Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita insya-Allah ambil nombor muka 22. Betul tak? Ya, betul. Sini ya. Ini dah habis dah. Yani 23. Ayat apa kaedah baru ni bukan? Kaedah tiada dosa ni. Tidak dosa taqra itu insya-Allah. Okey. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setting jap. Lambat sikit tadi pun. Telegram. Stand ada tapi tak dibawa. Tu ceritanya. Ada telegram ke? Tak ada sebabnya hari tu dia masuk dalam beg tu buat keluar, tak masuk balik. Keadaan mendesak. Jika sorry. Al-Kulliyat Al-Khams. Di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ada asasiyat. Asas untuk hidup, untuk selamat kita. Macam mana ikut sistem Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita nak kaidah. Kita umat Islam, macam mana kita nak salamatun nafsi wad-dini wal-'irdi. Ini qawaid atau kaidah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim ayat faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Kalau kita nampak haiwan dah mati, busuk, kita tak boleh makan, betul tak? Dah bau dia tak sedap. Kita terus cari jalan lain yang jauh yang tak dapat bau dia. Betul tak? Tetapi untuk selamat badan kita, kalau kita musafir tak jumpa makan, tetapi jumpa haiwan dah mati, kita boleh makan sedikit untuk selamat badan kita. Allah bagi izin, bukan haram untuk kita. Tetapi kalau ada makan, ada minum, kita dah sampai bandar atau sampai RNMR, zaman dulu tak ada RMR, itu dah haram, dah mati, tak boleh makan, tak boleh makan. Asas ini kenapa? Selamat manusia, selamat insan. Sebab insan ini khalifat Allah Subhanahu wa taala. Khalifat Allah Subhanahu wa taala, terima apa yang Allah pilih. Sebab Allah tahu apa yang ada masalah kita. Kita tak tahu apa masalah kita. Kita tak tahu. Allah tahu. Bila Allah Subhanahu wa taala tahu, kita ada iman, kita terima. Kalau tak ada iman, memanglah tak boleh terima. Sebab apa? Hati gelap. Tak nampak cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala turun satu ayat. Semua umat Islam baca sampai hari kiamat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Faman ittarra
Faman itturra, ada darurah. Itturra ada darurah. Bukan dia terus nak musafir sebab apa, nak cuba nak makan haiwan dah mati. Tak boleh macam tu lah. Faman itturra ghaira baghin, bukan dia nak pergi buat dosa. Dia musafir nak buat dosa. Atau dia dah bunuh orang lepas tu dia lari, tak nak masuk mahkamah, tak nak masuk qisas, tak nak masuk jumpa apa-apa, dia lari-lari. Lepas tu dia dah lapar, jumpa haiwan dah mati. Nah, ini haram, tak boleh makan. Sebab apa? Kamu bukan keluar untuk Allah Subhanahu wa taala, syari ridha Allah. Kamu keluar apa? Kamu keluar sebab dah buat dosa. Mana boleh macam tu buat? Tak boleh. Allah tak bagi izin. Ghaira baghin wala adin. Yani ada adawah, musuh. Fala ithma alayhi, tak ada dosa kalau dia buat. Inna Allaha ghafurur rahim. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Zaman dulu bila kita baca sejarah, bila nak pergi haji atau buat ziarah kubur Rasul, umrah atau Makkah atau syari ilmu, jalan kaki atau naik kuda atau naik unta. Itu alat untuk musafir. Bila musafir berapa bulan, bukan macam zaman sekarang, zaman laju. Zaman sekarang zaman laju, berapa jam dah sampai Makkah. Zaman dulu kalau nak pergi haji, sebelum yakni masuk bulan Ramadan, orang dah pakai baju haji nak pergi haji. 3 bulan, 4 bulan musafir. Tak sampai. 3 bulan, 4 bulan. Nanti bila balik sama 3 bulan, 4 bulan. Lagi tambah amal kerja dalam haji, lagi susah sedikit. Naik bukit Jabal Arafat, Mina, Ramyal Jamarat, busen-busen dalam Makkah. Nanti nak pergi ziarah kubur Rasul Al-Madinah, jauh daripada Makkah mungkin 400 km. Macam itu. Itu jalan kaki atau naik atas kuda atau unta. Allah Subhanahu wa taala tahu maslahah zaman itu. Kenapa? Allah bagi izin. Kalau ada madarrah, ini Allah bagi izin, tak ada dosa. Itu satu kaedah untuk selamat manusia, selamat orang muslim. Selamat orang muslim. Innallaha ghafurun rahim. Subhanallah al-azim. Allah Subhanahu wa taala bila hujung ayat ini lepas nama Allah Subhanahu wa taala terus beri maghfirah. Sebelum rahmah, kita hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kalau tak ada darurah, orang tak boleh makan haiwan yang dah mati. Haram. Haram. Dan kalau kita nak bunuh haiwan, nak makan macam arnab, macam apa tu? Ayam. Ayam, macam ghazal. Apa nama, rusa. Rusa yang dia lari atas bukit nak bunuh dia. Kalau dia mati tak boleh. Kalau kita bunuh dia lepas tu dia mati dan kita lambat sekejap, tak dampak dia dah mati, tak boleh makan, haram. Syarat kita jumpa dia ada masa lagi hidup. Lepas tu kita baca bismillah Allahu akbar, bunuh. Bismillah. Itu halal. Tapi kalau tak jumpa, haram. Tapi kalau dah haiwan dah mati, ghafur khas untuk dosa yang kita buat, yang kita fikir ini dosa. Kita fikir ini dosa, tetapi dia tak dosa. Sebab apa? Syarat ada. Kita keluar syari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita bukan buat dosa, dan kita tak zalimi ke orang lain. Bila ada syarat macam ini, Allah Subhanahu wa taala beri maghfirah. Beri maghfirah. Ustazah boleh baca sekarang? Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memulakan sesi kita
Hari ni macam lain sikit sebabnya bulan lepas ibu-ibu datang kat tempat Kelas saya. lepas kelas. Kelas lepas. Bulan lepas sebab tetamu kita. Itulah ibu datang kat tempat saya. InsyaAllah ziarah. Kita ziarah juga dalam syurga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Best ziarah setiap hari itu alhamdulillah masya-Allah yani hati kita 3 hari gembira. Betul. Seronok. Orang sana pun penumpang seronok juga sebab apa ada tetamu datang. InsyaAllah alhamdulillah syukur. Hari ni kita nak masuk kaedah umum. Ustaz dah sebut tadi, kaedah umum yang kelima. Okey. So macam-macam lah nama boleh bagi. Kaedah Quran boleh juga. Kaedah umum. Ataupun petua. Biasanya petua ambil pada orang tua. Ni petua dari Al-Quran. Petua ni memang boleh pakai bila-bila. Benda-benda yang berkaitan dengan makan ke, kalau dalam ayat ni secara spesifiknya secara pada makanan, betul tak? Sebab makan tu antara keperluan yang asas dalam kehidupan, ya. Jadi diberikan satu apa kita panggil, diangkat satu sudut itu, iaitu adalah makan, iaitu menjaga antara 5 khamsah daruriyah, iaitu hifzun nafs. Ibu boleh nampak dekat bawah tu kan. Persoalan di dalam ayat di atas ini adalah kewajipan dalam menjaga nyawa. So ada benda yang kita perlu buat untuk menjaga nyawa ni. Nama dia hifzun nafs. Menjaga diri, nyawa. Nyawa ni bukan kita punya. Allah bagi ni. Allah bagi pinjam. Jadi bila bagi pinjam, pandailah jaga ya. Kena jagalah. Bukan kita punya. Sebab tu ibu-ibu, bila kita sebut tentang nyawa kehidupan, kita doakan dalam bulan Rejab. Start pada bulan Rejab, Sya'ban. Kita doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa isi dia ibu-ibu? Apa isi di dalam doa tu? Minta panjang umur. Kan? Isinya, ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Dan bila maksud sampai, kalau orang tu mati tak sampai lah. Jadi itu sebenarnya doa minta panjang umur ibu-ibu. Setiap tahun kita baca, 3 bulan kita baca sebelum masuk Ramadan. Maksud di sana Allah Subhanahu Taala nak bagi tahu kepada kita, manusia ni dia kena jaga. Dia kena jaga nyawa dia ni. Dia kena usaha mengekalkan nyawa yang ada. Bukan kita kata bila kita tahu mati tu nanti nak jumpa dengan Allah, kalau macam tu aku bunuh diri lah. Tak boleh. Sebab bukan kita punya, belum masa lagi. Kalau Allah kata sampai masanya, Allah ambil lah. Tak payah susah-susah. Tak ada sebab pun akan datang sebab itu. Tetapi kalau ada nyawa ini, usaha kita memastikan nyawa kita ini akan terus terjaga. Kita terus hidup. Jadi apa yang kita buat dengan doa kita, kita buat dengan perbuatan anggota kita. Kita buat supaya perkara tersebut kekal, mengekalkan kehidupan ya pada hari esok, hari lusa, hari seterusnya. Sebab tujuan utama Allah hantar kita atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. So khalifah ni ada dia punya kerja dia, iaitu apa? Menyebarkan kebaikan, menjauhkan kerosakan dekat dalam muka bumi ni. So kita nak play kita punya peranan tadi ni, kita punya role, mesti kita hidup. Kalau orang tu tak hidup, boleh tak dia buat kerja? Tak boleh lah buat kerja, habis dah. Habis macam kita tutup buku lah, keluar sijil mati. Tak ada apa dah. Jadi nak buat kerja, asasnya nyawa. So nyawa ni kita perlu jaga, pelihara. Baik. Walaupun pada ayat ini ibu-ibu berkaitan dengan makan, boleh tak kita nak gunakan ayat ini dalam bidang yang berbeza? Contoh,
ibu-ibu, bidang yang berbeza. Apabila kita berada dalam kemudaratan, ya, maka kita boleh ambil sesuatu yang haram. Contohnya pada riba. Boleh tak kita guna? Di rumah ke ya? Ya, rumah. Dulu kami belajar dalam fiqh qadaya mu'asarah. Fiqh tentang qadaya mu'asarah. Kalau di Yaman dia banyak panggil fiqh nawazil. Ustaz ya? Fiqh nawazil. Nama berbeza lah. Kalau kami di Mesir, dia panggil istilah dia qadaya mu'asarah. Fiqhiyah mu'asarah. Iaitu permasalahan isu-isu contemporary. Isu ni, isu semasa lah. Isu semasa. Bila isu semasa, antaranya ibu-ibu, iaitu bila kita beli rumah, nak bayar duit cash, tak ada duit. Kan? Lepas tu nak duk merempat, tak boleh pula sebab manusia ni dia perlu rumah. Ya? Dia perlu rumah untuk dia duduk, untuk dia tutup aurat dia, untuk dia bersama dengan ahli keluarga dia. Maka kita kena duduk rumah. Maka di sana ada antara jalan-jalan untuk dapat rumah adalah rumah sewa, kan? Rumah mungkin rumah ibu dan ayah, menumpang rumah orang, boleh jadi. Tapi adalah lebih bagusnya untuk kita membeli. Ya, maksudnya apa? Bukan kita je. Nanti anak kita. So anak kita pun tak adalah orang kata bila tuan rumah dapat penyewa baru yang bayar lebih tinggi, kita kena halau, kan? Bila dia naikkan kita kata kadar bayaran pada sesuatu yang kita tak logik, tak mampu, maka kat situ kita mungkin terpaksa keluar dan sebagainya. Ada perkara yang remeh-temeh di sana. Tapi kalau kita punya, itu lebih bagus. Kerana manusia itu paling kurang, ni asas. Pakaian kita kena ada, makanan kita kena ada, dan perlindungan iaitu rumah kita. Maka di sana rumah termasuk keperluan asas, perlindungan yang wajib kepada manusia. Baik, bank ada bagi pinjaman, tapi pinjamannya ada riba. Boleh tak kita nak ambil? Kalau Islam. Kalau sekarang ni alhamdulillah ada perbankan Islam. Dulu tak ada. Zaman-zaman awal-awal isu apa kita kata sistem perbankan ini tak ada Islam lah. Dia semua konvensional belaka. Ya, semua tak ada Islamik. Sekarang lebih laku lagi Islamik. Yang nama Cina pun Hong Leong Islamik juga. Nama dah Cina dah, tapi Islamik juga. Ya, HSBC Amanah. Tu dia orang punya nama lah. Tapi tu melambangkan Islamik lah. Maybank Islamik. Kan? So mana-mana pun semua sudah ada Islamik. Tapi satu masa dulu tak ada. Maka orang pun nak beli rumah pinjam juga, kan? Pinjam di sana ada riba. Jadi riba tadi adakah dikira sebagai dosa? Ni siapa yang ambil riba ni berperang dengan Allah. Jangan main-main, bukan berperang dengan musuh, bukan berperang dengan tentera, tapi berperang dengan Allah. Boleh ke tak? Ya, boleh guna ayat ni. Walaupun dia pada isu yang berbeza. Isu dia pada isu keuangan, dan ni isu makanan, tapi kita boleh guna sebab kaedah itu. Nampak ibu? Petua tadi tu, dia punya formula tadi tu, kaedah itu boleh dipakai dalam pelbagai bidang. Baik, bidang apa lagi? Kesihatan, misalnya kata perubatan. Perubatan, kalau doktor tengok orang tu kaki dia dah rosak ibu-ibu. Ya, kaki rosak. Sebab apa rosak? Saraf dia dah apa kita kata tak berfungsi, oksigen tak sampai, dan dia dah jadi berapa kita panggil? Dah ada bakteria lah. Dah bernanah apa semua. Maka kalau tidak dipotong ibu-ibu, dia punya jangkitan kuman tadi akan pergi kepada tempat lain pula. Makin lama makin melarat tempat lain. Baik, potong kaki boleh ke tak? Boleh. Kalau asalnya lah tak boleh lah. Kus-kus kaki nak potong ni Allah punya tau. Orang punya ni Allah yang bagi. Mana boleh suka-suka potong. Tapi kenapa doktor potong? Sebab di sana ada keperluan, ada kemudaratan. Sebab kalau tidak, nyawa dia akan melayang sama. Okay? So di sana doktor
perubatan banyak sangat menggunakan kaedah ini. Walaupun bila ditanya doktor hafal tak? Tak hafal. Tapi sebenarnya mereka sedang beramal. Yang dibelah, yang dipotong, yang dienjet, yang ditidurkan, semuanya itu adalah kerana apa? Mudarat yang akan berlaku kepada nyawa seseorang. Sebab tu bagus sangat orang kalau belajar doktor ni, dia belajar agama. Sangat cantik. Dia boleh jadi jihad. Dia boleh jadi satu yang menyelamatkan nyawa atas apa? Inilah yang Quran suruh. Tapi kalau dia sekadar ibu-ibu belajar kedoktoran kerana kita panggil apa? Peraturan yang disusun apa semua tu, maka dia jadi adat je lah. Kerja, lepas tu dapat gaji. Orang rawat orang, lepas tu dapat consultation punya fee. Itu sahaja. Tapi kalau betul-betul dia boleh menjadi doktor yang amanah. So dia tak boleh timbang dengan neraca apa. Kalau aku potong, dia buat operation, dapat duit. Ini ramai yang tak amanah doktor ni. Sebab dia tak belajar dosa pahala. Maaf untuk kita katakan, dia buat operation tersebut, doktor tu tahu dah operation tersebut kalau ikutkan harga dia 10,000 lah macam tu operation tersebut. Tapi doktor tahu lepas buat operation tu 2 tahun je mata tu terang. Lepas tu dia akan jadi gelap balik. Tapi doktor sebut tak? Tak. Dia tak pernah sebut pun. Tapi banyak orang dah buat, dia jadi balik. Orang nak kumpul 10,000 ibu-ibu orang kampung. Nak kumpul 10,000 bukan senang. Apa kita nak kata? Ni memang nak untung semata-mata. Sebab sekali dia potong, banyak sikit. Tu yang nak sibuk suruh nak belah perut orang tu. Kalau orang bersalin kan, mana lebih untung? Operation ke ataupun normal? Operation untung 8,000. Kalau normal, nanti baru dapat 2,000 kan. Jadinya awak tak boleh ni, awak kena operation. Tak amanah. Kami ada seorang Syekh kami ni memang doktor pakar bedah. Nama dia Dr. Yusri Jabat di Mesir. Jadi bila dia cerita tu, saya, sebab dia sendiri memang sedang beramal. Dia bukan tinggalkan kedoktoran dia dan dia jadi syekh, tak. Dia buat dua-dua ibu-ibu. Memang subhanallah, Allah bagi kelebihan lah pada dia. Tak semua orang macam tu. Orang biasa dia dah buat dakwah, dia tak boleh dah nak pergi buat yang ni. Tapi dia buat dua-dua. Pagi-pagi ibu-ibu dia ada klinik. Pagi-pagi dia mengajar dulu ibu-ibu. Macam-macam kitab turus dia mengajar. Daripada sebelum subuh tu ibu-ibu sampailah habis pukul 8 lebih macam tu, baru dia pergi masuk klinik. Dahsyat ibu-ibu. Itu belah orang. Dia kata paling penting doktor, paling penting ialah amanah, dia kata. Kalau doktor tu amanah, insya-Allah dia boleh dapat pahala dunia akhirat, boleh dapat. Manfaat dunia, orang boleh bekerja, orang boleh sihat. Tapi kalau dia tak amanah kerana duit saja, dia bukannya menyalahi undang-undang saja, tapi dia menyalahi sebab undang-undang pun kadang-kadang okey je kalau doktor tu nak untung, okey je. Sebab apa? Dia dapat sijil. Dia ada lesen. Lesen kedoktoran tu dia boleh belah suka-suka hati dia. Tapi siapa yang dia tak boleh lepas daripada hukum Allah. Amanah dia di dalam menjaga nyawa dan apa tanggungjawab dia dalam menyelamatkan manusia, bukan mengambil keuntungan daripada manusia. Keuntung boleh, tapi bukan menjadikan manusia itu macam silah ataupun produk. Okay, apa nama, duit dah datang. Manusia datang tu dia nampak duit dia. Tak boleh. Ini insan. Ya. Khalifah Allah sedang masuk ni. Jadi, what I can serve. Apa yang saya boleh serve untuk hamba Allah ni. Untuk khalifah Allah ni. Masya Allah. Kalau niat macam tu, dapat jadi ladang pahala lah di dalam kerjaya ni. InsyaAllah ibu-ibu, kita dah tengok dua Contoh tadi dari sudut keuangan boleh pakai ayat ni. Contoh dari sudut perubatan boleh pakai ayat ni. Sebab itu namanya kaedah umum. Jom kita pergi kepada, alhamdulillah tadi Ustaz datangkan satu persatu daripada ayat tadi. Kita ambil easy tadabbur yang warna hijau tu. Keadaan darurat membolehkan seorang mengambil yang haram. Ya. Sana dia ada dia punya rukhsah. Ni namanya rukhsah ni. Rukhsah ni kelonggaran, alternatif. Bila ada rukhsah, ada azimah. Azimah tu yang asal. Azimah
benda yang tidak disembelih, ya, mati dengan sendirinya, tidak disembelih dengan nama Allah, ya, tidak disembelih dengan syarat sembelihan, ya, walaupun dibawa lah pergi ke masjid dengan surau, ya, waktu disembelih tadi tu tak terputus, ya, urat marih dia, urat pernafasan dia tak terputus, maka dia tidak dikira sebagai sembelihan yang halal. Rugilah ustazah, makanlah juga. Tak boleh. Sebab apa? Dia akan mendatangkan kemudaratan. Nanti kita akan tengok, akan datang nanti kita akan jumpa benda-benda yang Allah haramkan itu kenapa, yang Allah halalkan itu kenapa. Bukan saja ada dia punya maslahah, yang haram tu ada dia punya mafsadah, ada dia punya kerosakan kepada diri manusia. Baik, dengan sekadarnya, apa syarat dia? Syaratnya mesti jangan melampaui batas, sekadarnya sahaja. Siap tapau babi panggang tu. Dia dah makan tu, makanlah kan. Sebab apa? Waktu tu dia dalam hutan. Tapi bila rasa macam sedap juga, lemak berkrim disukai ramai, masuk, potong sikit lah. Dah sampai dekat kampung, dah elok dah kan. Rasa sedap. Bila pula kau makan? Aku tadi nak mati dah duduk dalam hutan tu. Jadi aku makan, memang sedap. Kau nak rasa sikit. Dia siap buat jamuan pula. Yang ni tak boleh. Bukan kadarlah, dia dah melampau. Kemudian syaratnya lagi ialah tiada kesengajaan padanya. Macam Ustaz sebut, memang dah niat dah nak masuk hutan ni nak makan babi panggang. Niat dia macam tu. Tak boleh lah. Niat pergi haji, perjalanan tadi lama sangat, tak cukup makan, dah bekalan terputus dan sebagainya, hilang dan sebagainya, sesat dan sebagainya, itu baru boleh. Tapi kalau niat sengaja untuk memang nak ambil yang haram, tak boleh untuk dia dapat rukhsah tersebut. Kaedah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalam mulia ini membawa manusia untuk terus meletakkan ayat ini sebagai kaedah di dalam kehidupan manusia, ya, dalam kehidupan manusia seluruhnya. Boleh kita guna ayat ini. Persoalan di dalam ayat di atas adalah kewajipan dalam menjaga nyawa. Itu utama ibu-ibu. Ibu-ibu gariskan perkataan kewajipan dalam menjaga nyawa. Itu dia punya tujuan utama. So apa-apa yang kita buat yang akan menyebabkan kita boleh terus hidup, maka di sana ada rukhsah. Perkara pertama yang menjadi tingkatan paling atas di dalam maqasid syariahnya, hifzun nafs, hifzul mal, hifzul din. Dia ada 5 lah ibu-ibu. Nombor 1, hifzun nafs. Menjaga agama pun duduk nombor 2 ibu-ibu. Contoh orang solat. Kita solat, boleh tak pejam mata? Batal ke tak batal? Pejam mata dalam solat. Dia bukan tidur lah, tapi dia nak khusyuk. Dia nak khusyuk, dia pejam mata. Tak nak dunia. Dia macam tak nak, dia nak fokus akhirat dia. Dia tak bagus lah. Makruh kita dalam solat pejam mata. Kan senang kan pejam mata, kan tak nampak apa semua, jadi boleh fokus bacaan kita kan. Kita gelap. Tapi dalam apa tu? Kadang mata pedih. Kalau pedih kita pejam tu sekejap ke ataupun pedih? Sekejap tak apa. Ini memang dia memang pejam. Dia dah terbiasa mungkin kot. Solat pejam mata. Ada juga pernah tengok, kalau dia boleh khusyuk tu okey lagi lah. Cuma dia tak takut tertidur lah. Dia takut, dia begini, nak bagi tahu, dalam kita, walaupun kita solat atas dunia, kita nak kena jaga juga apa yang ada dekat dalam keliling kita ni. Dalam solat ibu-ibu, kita sedang dalam hifzuddin, iaitu jaga agama kita. Baik. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu bahaya depan kita. Mungkin kita kalau pejam mata, mungkin kita tersujud dekat atas kala jengking ke. Jadi di sana kita boleh awas keadaan keselamatan diri kita. Dalam solat juga kita masih ada hak dengan orang di sekeliling kita ni. Misalnya kata cucu kita
main gunting ibu-ibu. Jadi bila kita pejam mata, kita tak nampak, dengar dah menjerit dah. Dah tergunting dah tangan. Bila kita nampak, kita boleh bertindak. Kita boleh ambil gunting daripada tangan dia. Kita nampak ada orang tua, ibu-ibu, orang buta ibu-ibu nak melintas jalan. Kita solat ni, kita nampak tak? Kita nampak. Sebab mata kita ni dia besar kan, dia punya, walaupun kita tengok bawah, kita tengok tempat sujud, kita masih boleh nampak lagi. Keliling-keliling ni kita boleh nampak kan? Orang tu nak melintas tu. Orang buta tu dia tak nampak tak ada kereta. Kita boleh pergi sana ibu-ibu. Pergi selamatkan dia. Hifzun nafs. Nombor 1. Selepas ataupun sebelum hifzuddin. So nak katanya, menjaga nyawa ni amat penting. Ni sangat penting di dalam agama kita. Tu nombor 1 dalam maqasid syariah. Seterusnya muka surat 24. Siapa ada bersama buku ni boleh ikut ya. Sahabat-sahabat di online. Ni muka surat 24. Iaitu tujuan pensyariatan. Ya, maqasid ialah objektif syariat. Sorry. Dia punya buku surat dia lain. Ibu-ibu 24. Bukan 24. Ibu-ibu buku surat berapa? 22. Okey. Ibu-ibu terus je sebab saya punya cetakan baru. Ikut terus. follow je. Ini khas untuk online. Ni online. Masya Allah. Yang ni dia ada sedikit sebab panjang. Kita besarkan tulisan. Sebab yang ibu-ibu punya tulisan kecil. So jadi dia daripada 22 jadi 24 lah. Sorry ya. Tapi isi sama insya-Allah. Ayat sama iaitu tujuan pensyariatan. 20 berapa ibu-ibu punya? 22? Yang baru punya 24. Baru 24? Betul. 22. Masih 22. Sehingga dalam keadaan yang darurat, seorang Muslim itu dibolehkan untuk mengambil yang haram. Sedangkan pada asasnya hukum taklifi itu ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus adalah yang wajib untuk seorang Muslim itu ikuti. Maksud kalau dah haram tu haram lah. Tak boleh lah ambil. Kalau yang wajib tu kena buat lah. Janganlah tinggal. Tapi kenapa kita boleh mengambil pula yang haram? Di sana ada dia punya asbab dia. Ada dia punya syarat dia. Mari kita lihat. Ada 4 perkara pokok. Dia bukan pokok betul ya. Pokok ni maksudnya adalah utama, asas. Perkara asas, 4 perkara asas di dalam ayat ini. Okey. So ibu-ibu dalam 1, 2, 3, 4 ni ibu-ibu boleh bagi nombor pada ayat di depan. Yang pertama, keadaan darurat. Dekat mana ibu-ibu? Perkataan yang menunjukkan dalam ayat dekat depan. Apa yang menunjukkan perkataan darurat? Famanit turra. Cantik. Itu bagi nombor 1 ibu. Itu syarat pertama. Tulis kalimah, tulis nombor 1 atas kalimah famanit turra. Famanit turra iaitu ialah darurat. Kalau tak darurat, kita ambil contoh lah ya. Viral makanan apa nama? Apa yang sedap ya? Yong tau fu. Yong tau fu tu sedap. Ada dekat Gombak sana tu. Tapi tidak apa orang kata tidak halal. Boleh makan tak? Famanit turra. Tak boleh lah. Ustazah viral. Takkan saya tak boleh makan? Orang lain semua makan. Darurat. Boleh mati ke kalau kamu tak makan? Banyak lagi orang taufu yang Melayu yang halal. Kat kamu mana ni? Oh, kena syahid lah. Tapi yang haram punya. Bukan yang haram, Cina punya. Ini Melayu punya. Oh, yang bagus punya, yang Melayu punya, yang halal. Cari yang halal. Yang halal banyak. Kenapa pula nak cari yang haram walaupun bukan yang taufu lah. Kan carilah makanan lain. Dekat dengan kedai kami Oh, masya-Allah. Oh ya, semua ibu-ibu tahu ni. Saya tak tahu dok kapal Padang. Saya pergi lagi tengok ini nak tahu punya Kita lalu lepas tu dia dengan ada banyak kereta suka. Dia
Bukan kat pasar. Tapi pasar tu pun ada juga yang glamour juga tu. Mi ipuh tak, mi nyonya lah. Tu pun Melayu buat. Tu pun glamour juga. Tapi tak super viral kot. Okay. So, itu yang best tu. Kalau tidak kan kilang kan. Semua pada kilang biasanya. Dia bila homemade tu dia lain kan. Homemade special. Famanit turra maksudnya kalau benda tu mesti darurat. Yang akan menyebabkan apa maksud darurat ni? Kita tengoklah pengertian darurat. Jom. Darurat dekat bawah ibu-ibu. Saya terjemah darurat dulu sebabnya keadaan tu adalah darurat kan famanit turra. Jadi darurat dulu. Darurat ialah perkara yang mesti ada. Itu maksud darurat. Dari sudut istilah Ar-Razi Al-Jassas mentarifkan ditakuti akan hilangnya nyawa ataupun sebahagian daripada anggota dengan meninggalkan makan ataupun meninggalkan perkara tersebutlah. Bawah ya. Iaitu yang bila kita sebut darurat ni yang akan memberi ancaman kepada nyawa ataupun sebahagian daripada nyawa iaitu anggota. So kita kata darurat maksudnya sampai tahap yang sangat bahaya. Tapi bukan mati lagi. Ditakuti. Cukup. Kalau dah mati dah buat apa nak makan dah. Ditakuti hilangnya nyawa ataupun sebahagian pada anggota yang ini dibolehkan. Okey? Jom kita naik balik ke atas yang 4 perkara pokok nombor 2. Mesti yang diambil itu adalah benda yang haram. Kalau benda yang halal, tak darurat pun boleh makan. Yang kalau darurat apatah lagi. So tak ada masalah lah. Katalah dia masuk dekat dalam hutan, dia darurat ibu-ibu tapi dia nak makan rambutan. Jumpa rambutan kan. Boleh ke tak makan rambutan ni? Kalau kau tak darurat pun kau boleh makan. Apatah lagi kau darurat kan. Dia apa tu? Orang punya betul juga. Tapi bila dalam hutan tak ada siapa punya. Hutan tak ada siapa punya. Kalau dekat bandar ataupun kawasan perumahan, orang punya banyak lagi yang boleh dibeli. Boleh beli. Ataupun dekat dalam rumah kita pun tak darurat. So jadi dekat sana tak ada penghalalan. Sebab apa? Dia tak ada darurat. Okay, so dia kena bersamalah perkara tersebut. Yang dia nak diambil tadi tu adalah yang haram. Nombor 3, mengambil sekadarnya. Mengambil sekadarnya mana ayatnya? Iaitu ghaira baghin. Mengambil sekadarnya ghaira baghin, iaitu yang mana yang tak melampau lah. Nombor 3, ibu-ibu tuliskan nombor ghairu baghin adalah nombor 3. Nombor 2 tak ada. Nombor 2 kalau nak tulis boleh tapi tulis pada fala isma alaih. Fala isma alaih. Kenapa tak ada dosa? Sebab sebelum ni berdosa. Sebab sebelum ni haram. Boleh tulis pada fala isma alaih nombor 2. Menunjukkan sebelum ini perkara itu sebut ismun, iaitu haram. Dan sekarang hilang keharaman itu kerana darurat dengan syarat mengambil sekadarnya ghaira baghin wala adin biqadri atau mush lamma yashba. Bil qadar. Mengambil sekadarnya 3 wala adin. Mengambil sekadar nombor 4 jangan disengajakan. Wala adin nombor 4. Dipanggil sebagai adin ini macam adawa, adawa lil muslimin atau adawa lil hadha adin hadha maqsuduhu wala adin yani bil gharar. Dia tidak sengaja. Kalau dia sengaja tak boleh. Jangan disengajakan. Kita sebut tadi itulah niat semua tu boleh membezakan di antara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab ada benda yang memang kita kena buat sengaja. Contoh ibadah. Ibadah boleh tak sengaja. Tak sengaja dah tersemayang tadi. Bila kita qada balik lah kan, tak tertunai. Ibadah kena sengaja. Tapi kesalahan yang sengaja maka berdosa. Kalau kesalahan sama kesalahan tapi tak sengaja, tak berdosa.
Telah diangkat raf'ul qalam anis salas. Telah diangkat pen itu kepada 3 perkara. Iaitu antaranya orang yang buat itu dalam keadaan dia tak tahu. Bukan sengaja dia nak buat dosa tu tapi dia tak tahu. Iaitu tidak mengapa, tidak akan ditulis sebagai dosa. Baik. Pengertian haram ibu-ibu kita tengok dari sudut bahasa ialah tegahan. Sesuatu yang tak boleh dibuat. Ya. Dia punya apa kita panggil sebagai warning, jangan buat. Pengertian haram dari segi istilah apa yang dituntut oleh syarak untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas. Kalau makruh, beza makruh sama juga. Apa yang dituntut oleh syarak untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak tegas. Beza ujung je. Makruh kalau buat masih lagi tidak berdosa. Cuma Allah benci. Buat haram bukan sahaja berdosa, tapi Allah murka. Itu yang takut. Murka Allah yang kita sangat-sangat kena berhati-hati. Contoh dalam ayat ini berkaitan dengan makan bangkai. Sudah dah Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Apa Ustaz ayatnya? Surah Al-Ma'idah ayat 3. Uhillat lakum. Uhillat lakum bahimatul an'am. Lagi? Faman ittara ghaira baghi. Hada. Diharamkan buat kamu memakan bangkai. Ini ayat asal yang azimah ibu-ibu. Ibu-ibu boleh tulis kat sini. Surah Al-Ma'idah ayat 3 ni ayat azimah tentang pengharaman makan bangkai. Ayat 3. Ayat 3. Sebab dalam surah Al-Ma'idah masya-Allah memang Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Okey, Ustaz baca dan terangkan. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Panjang ayat ni. Ayat ni dia merupakan ini akhir ayat turun waktu Hijjatul Wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jabal Arafat. Ini akhir ayat, apa yang kita buat last. Jadi ayat ni dia merupakan, kalau nak kategorikan, kategori dia adalah ayat hukum. Ayat surah Al-Ma'idah ayat 3, ayat hukum. Sebab dekat sana dia cerita pasal hukum. H-U-K-U-M, ayat hukum. Kan kita buat kategori hari tu kan, ada ayat yang berkaitan dengan ayat berkaitan dengan ayat hukum, ayat berkaitan dengan kaedah umum, ayat berkaitan dengan sunan ilahiyah, ayat berkaitan dengan kisah, ya, cerita-cerita dalam Quran, dengan ayat berkaitan dengan sunan ilahiyah. Okey, so jadi yang ini adalah ayat hukum lah.
Ayat hukum, iaitu dalam dia ada banyak hukum. Saya bacakan dulu terjemahannya yang Ustaz bacakan tadi. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Itu ayat dia. Hurrimat alaikumul maitatu. Apa maksudnya mayitah? Mayat, bangkai. Mayitah bangkai. So manusia pun jadi bangkai juga, mayit. Kan? Kita salat jenazah. Usalli sebut fardu. Teruskan. Usalli salatan janazah li hadha mayyit. Kan kita sebut kan mayyit. So samalah manusia pun bangkai juga. Bila dah terkeluar nyawa daripada jasad, tinggal bangkai. So haiwan bila dah terkeluar nyawa, maka dia dah jadi haram untuk kita makan. Hurrimat alaikum maitatu wadamu walahmul khinzir. Di awalnya ada 3 lah. 4 lah campur 4. Wa ma uhilla li ghairillah. Sab'ah ada 7. Al-maitah. Maitah yang pertama, darah. 2 babi. Darah yang tak baca nama Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah iaitu yang mati tercekik. Wal mauqudah. Yang dipukul, mati kena pukul. Wal mutaraddiyah. Yang mati jatuh. Wan natihah. Wan natihah yang mati ditanduk. Sekali lagi, bangkai. Ma'akal as-sab'. Bangkai, darah, khinzir, disembelih bukan dengan nama Allah, dicekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk. 8. Wa ma'akal as-sab'. Lepas tu 9. Kalb as-sayd, fi hadha khilaf fi masalah kalb as-sayd. Yang mati dimakan binatang buas. 9 lah. Ini 9. Kecuali apabila kamu sempat sembelih. Maksud macam Ustaz sebut tadi lah, awal-awal tadi Ghazal tu, dia berburu. Bila berburu maksudnya dia ada dia ada binatang buas. Buru dipanggil berburu ke? Berburu lah kan. Dia ada anjing buruan dia. Jadi anjing ni akan tangkap rusa tadi. Bila anjing tu tangkap, anjing ni terlatih lah ibu-ibu. Yang ni sebab tu kita kata anjing ni dia bukan haram semua sekali. Kita boleh guna anjing untuk sebagai anjing buruan. So anjing tu dia pergi tangkap dah rusa, dia makan rusa tu, dia dah serang sampai rusa tu dia boleh angkat bawa ke tuan dia. Jadi buat ke tuan dia, rusa tu masih biasanya tak habis lagi dia punya nyawa dia. So sebagai orang yang memburu, dia kena sembelih terus. Dia tak boleh biar dia mati dalam keadaan dah mati hampir tu. Yes, boleh makan dah, senang, tak payah sembelih. Tak boleh. So dia kena dah memang itu melalui tadi, tapi dah bawa ke sini dia sembelih juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'ala nusub, iaitu dan yang disembelih atas nama berhala. Disembelih atas nama berhala. Dulu dekat Mekah, Kaabah tu ibu-ibu, keliling Kaabah tu ada berhala kan. Diorang ni buat semua sama macam kita buat. Diorang tawaf, diorang kurban, diorang bersedekah, semua diorang buat. Tapi bezanya, dia buat tawaf tadi tu berbogel. Kita tawaf, kita pakai baju yang tidak berjahit untuk lelaki lah. Dia tawaf berbogel. Jadi nanti kalau jadi fitnah pula, siang lelaki, malam perempuan lah dia buat. Dia buat asing. Ladies time malam. Jadi sebab apa? Tawaf tu berbogel. Dia pun sembelih juga. Sembelih binatang-binatang, lembu, kibas, dia disembelih. Tapi dia sembelih untuk berhala dia. Nanti supaya berhala dia tidak bagi tulah pada diri dia, maka dia sembelih. So walaupun dia sembelih tadi, sembelih atas nama Lata, Uzza tadi, kita tak boleh makan. Orang Islam tak boleh makan. Tak boleh makan sembelihan tersebut.
Okey, lagi apa? Wa an tastaqsimu bil azlam, iaitu dan kamu menengok nasib, dan diharamkan juga kamu menengok nasib dengan undian batang-batang anak panah. Dulu dia panggil azlam itu maksudnya dia ada dia punya apa? Kalau dia tunjuk ke kanan tu, kita janganlah buat benda tu, nanti kau buat nanti kau akan dapat bala dia. Tapi zaman sekarang ni macam-macam bentuk telik nasib. Telik nasib mungkin ada dengan orang cara tengok apa ya, dalam air ke, macam jumpa belalang buang tu. Tu telik nasib lah tu. Bomoh-bomoh kan, nanti kejap payah saya tengok kejap. Apa benda yang dia tengok je pun kita tahu. Dia duduk kat situ, macam mana dia boleh nampak kat sana? Tak ke dia pakai jin ibu-ibu? Yang dipakai bantuan-bantuan daripada jin. Maka yang ini tidak dibolehkan. Lepas tu barulah al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Ya. Maka orang-orang kafir pada ini orang kafir telah berputus asa daripada memesongkan kamu. Sebelum ni orang kafir pun masih sakit hati ibu-ibu. Tapi sebab masa ni dah lengkap dah Islam tu. Islam semua part semua Allah dah bagi tahu. Kalau dalam bab ni kena buat macam mana, dalam bab ni kena buat macam mana. Dah. Seorang kafir macam tu. Dia orang dah tak boleh buat apa dah. Tapi dia buat lagi tak? Dia buat lagi dah. Masa ni dia buat sesuatu zaman sekarang ni musuh Islam. Dia tak boleh nak salahkan kita punya, dia tak boleh nak halang agama itu lengkap. Sebab agama tu dah lengkap. Dan dia cuba untuk menghalang orang yang penganut agama ni memahami agama. Macam tu dia boleh buat. So dia tak boleh kacau agama tu. Sebab agama tu dah lengkap, tapi dia nak cuba untuk mengkacau penganut agama. Untuk melalaikan kita supaya kita tak belajar agama. Itu tak ibu-ibu? Jadi macam mana dia nak lalaikan kita? Dia buatlah game. Dia buatlah hiburan. Drama pukul 7. Dia buatlah telefon. Kan? Lalai. WhatsApp. Padahal kita rasa WhatsApp tu paling mudah adalah berbanding dulu pakai SMS. Murah dah kan. Tapi itulah harga yang perlu kita bayar. Iaitu kita bayar WhatsApp tadi dengan umur kita. Kita tak bayar pakai sen. Dulu SMS tak ada siapa yang ralik dengan SMS. Tak pernah pun ralik dengan SMS. Sebab apa? Sebab kena bayar. Jadi musuh Islam kata tak boleh. Kita kena buat percuma. Supaya mereka lalai. Mereka guna kita. Pantang notification naik. Kita akan tengok apa benda, siapa pula mengantar mesej kan? Cerita terbaru. Mesti nak tahu kan? Wah, yelah. Benda baru masuk mesti nak tahu. Sebenarnya kena tahu tak semua benda tu? Sebenarnya tak tahu pun tak apa. Tak tahu pun tak apa. Setakat benda-benda apa kecil-kecil ni kan. Nak tahu orang pergi mana buat apa? Tengok Facebook kan. Kak Iyah tu pergi Kedah. Tak dia lah dia nak pergi Kedah ke, nak pergi mana ke. Tak, kita sibuk nak tahu. Bila dia pergi dia pergi 3 hari. Dia pergi mana? Sibuk dengan kehidupan orang. Anak dah berapa dia tu? Anak dia. Tak sihat. Sibuk tengok orang punya kehidupan. Jadi ibu-ibu lalai. So Mak Ihsan jadi lalai. Al-yawma fala takhshawhum wakhshawun. Jangan kamu takut pada mereka. Agama ni dah lengkap dah. Jangan takut pada orang kafir. Jangan takut pada orang musuh Islam. Tapi kamu takutlah pada Allah. Takut pada Allah. Allah yang memiliki segala kebaikan dan segala keburukan itu semua di tangan Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini ayat yang paling dah lengkap dah. Kemudian ada sikit famanitturra. Sama ibu-ibu kan? Famanitturra iaitu siapa yang terpaksa. Bezanya dengan ayat dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, iaitu siapa yang memakan
kerana terpaksa, kerana kelaparan yang ini memakan benda-benda yang diharamkan sedangkan ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka ia boleh memakannya kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Fi makhmasatin, bukannya dalam keadaan dia kenyang, tapi keadaan dia lapar. Ghaira mutajanifin, tidak disengajakan. Lil ismi, bukan tujuan untuk berbuat dosa. Jadi Allah ampunkan. Lebih kurang ibu-ibu ayat dia, cuma dalam kalimah yang berbeza, maksud yang berbeza. Ustaz dia nak tambah sikit Ustaz? Dia kat yang ni? Ini ke ataupun Ustaz nak tambah kat sini ke? Teftah. لا لا أنا أتابع بس. Ada tetap. Okey. Agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih agama mudah. Betul. Ad-din yusr. Bila kita baca kaidah macam ini, tak ada yang susah kehidupan kita. Yani semua amal yang ada dalam dunia, bila kita fikir atau syari kaidah dalam Islam ada. Walau kita nampak ini dah haram, tapi ada darurah. Kenapa ada darurah? Sebab agama kita mudah. Kita salat setiap hari, salat zuhur, asar, 4 rakaat. Kalau kita musafir, ada darurah, kita buat jamaah dan qasar. Kalau kita sakit dalam bulan Ramadan, kita puasa, ada darurah. Makna agama kita mudah. Bila kita fikir macam tu, tak ada yang susah kehidupan kita. Cari rezeki, Allah yang urusan. Tapi yang kamu buat, cari kaidah dalam Islam. Makna bila ada niat nak cari yang betul, Allah Subhanahu wa taala urus. Allah Subhanahu wa taala yang tadbir ini. Bila kita faham hari ini dalam tadabbur satu ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 3, ada hukum berabah, yakni haiwan yang kita tak boleh makan, tapi bila ada darurat boleh makan. Dan tahu ini akhir ayat turun di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebelum waktu Rasulullah SAW buat hijjatul wada, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sampai Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Dia kata bila dah stop, nanti badan turun sampai habis. Bila kita tahu macam ini, nampak sifat orang kafir macam mana dan macam mana orang mukmin buat. Orang kafir, jangan takut orang kafir. Dia makan haram, makan buat dosa, jangan ikut dia. Ikut ini. Ikut kalam Allah, ikut sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada selamat. Orang kafir kalau dia makan haram, dia biasa makan haram. Selalu makan babi, selalu makan haiwan yang dah mati, selalu makan bismillah ayam yang tak baca bismillah Allahu akbar. Dia cucuk Selalu macam tu. Jangan buat macam tu, ini haram. Tapi bila ada darurah, kita bila ada darurah dan ada syarat darurah, kita tahu macam mana syarat darurah. Ini agama mudah. Kalau fala takhshawhum, Allah Subhanahu wa taala bagi kita, jangan takut mereka, jangan ikut mereka. Walau mereka kita nampak dah macam semua dunia dalam tangan orang kafir, tak. Kita ada iman, kita ada Allah. Allah Maha besar daripada dunia dan apa yang kita nampak depan mata kita. Fala takhshawhum wakhshawni. Amal yang kita buat ini, kita takut Allah, kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita nak salamah hidup kita dan salamah akhirat kita dan salamah Islam dalam dunia untuk zuriat kita. Bila ni ada macam tu, Allah Subhanahu wa taala buka jalan. Tak ada susah kehidupan kita bila faham maqasid syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran
Al-Karim. Fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini akhir ayat yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Semua ahkam yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Nampak tamamun ni'mah. Nikmat yang besar, maha yang besar dalam dunia. Apa tu? Nikmat beragama. Nikmat apa? Nikmat agama, nikmatul Islam. Nikmatul Islam, dia bagi tahu macam mana sihat kita, dia bagi tahu macam mana selamat kita, dia bagi tahu macam mana kumpul keluarga kita, dia bagi tahu macam mana cari rezeki yang halal, dia bagi tahu macam mana kita hidup dalam dunia selamat dan macam mana kita masuk di dalam syurga. Ini agama. Yang nikmat bukan nikmat duit sahaja, atau nikmat sahaja sihat sahaja, atau nikmat sahaja yang beri ada durriya atau tidak durriya macam tu. Nikmat agama yang mahal. Al-yawma akmaltu lakum ni'mati. Dah ya'ul mutakallim ni'mati, bila ada ni'mati kita dengar nikmat. Tapi bila ada ni'mati makna ya Allah Subhanahu wa taala yang bercakap sama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Allah ridha. Allah ridha. Agama yang lain kita nampak apa tu macam orang Nasara atau Magusi atau India atau mana-mana, atau agama ikut syaitan. Tapi bila kita baca ini wa raditu lakumul Islam dina, yani nak buat ibadah, nak buat muamalah, nak buat apa-apa yang ada dalam dunia, kita ikut Islam. Sebab Islam ada rida Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pilih agama kita nak cari rida Allah dalam ibadah, dalam kerja, dalam berjalanan, dalam kumpul, mana-mana kita nak cari rida Allah Subhanahu wa taala. Mudah, ya, agama yang mudah untuk kita ikut, untuk kita hidup dengannya. Tadabbur kaedah ini, ibu, saya sambung ada lagi sedikit di dalam buku ni. Tadabbur kaedah 10.30 dah. Tambah sedikit. Sabarkan. Tadabbur kaedah ini melihatkan kepada kita sifat pengampun dan rahmat Allah yang maha luas. Islam itu adalah agama yang meraihkan hak kemanusiaan. So bila kita sebut tentang hak manusia, ibu-ibu, Islam, agama ni sangat dekat dengan fitrah insani, fitrah manusia. Allah tak suruh lebih daripada kemampuan kita, kemampuan manusia, dan Allah tak suruh sesuatu yang akan merosakkan manusia. Terlalu kita kata manjakan sangat. Sebab ada agama, bukan agama lah, kita kata anutan yang kadang-kadang keras sangat, ibu-ibu, lebih daripada kekuatan manusia. Antaranya kalau saya boleh tengok macam mana anak-anak kungfu tu, dia daripada kecil kan dia berlatih kan, ibu-ibu. Kadang-kadang rasa macam ya Allah, memang bukan fitrah lah, menangis-nangis budak tu kan, tapi dah lama-lama dia dah biasa, jadi dia dah okey lah. Tapi daripada kecil tu memang dah dilatih gimnastik. Kalau dalam kalau di negara orang putih pula, gimnastik kan kadang-kadang badan tu sampai tak ada tulang dah kot, saya rasa. Sebab dia daripada kecil kan dia dah buat tu sampai tulang dia dah berjalan macam atas depan tu je kan. Kalau kita rasa macam dia panggil ballet. Jadi saya rasa macam Islam ada tak suruh buat macam tu. So solat je. Itu sah. Solat tu atas kaki, bukan atas jari. Bayangkan kalau kita kena solat atas jari, ibu-ibu, 10 minit pun boleh tahan juga. Tapi kenapa orang Islam tak nak solat ya? Kenapa tak nak solat? Sebab dia tak suruh pun macam mana yang luar kemampuan manusia. Tak adalah kita kena duduk atas satu kita kata satu tempat yang lama bertapa sampai tak payah makan, tak payah minum. Tak. Kita puasa 12 jam je. Dalam puasa boleh tidur.
Betul. Boleh sahur, Qailula. boleh qailula. Allahu akbar. Sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga tak kala manusia itu tercapar untuk hidup, manusia tu macam dah tak boleh nak hidup teruskan kehidupan, Allah membolehkan manusia untuk mengambil apa yang diharamkan oleh syarak. Dan syarak itu juga sesuatu yang datang daripada Allah, maka rukhsahnya pun datang daripada Allah. Keringanannya pun datang pada Allah. Bukan ikut otak kita lah, tak boleh buat ikut otak kita. Tapi kena ikut apa yang dalam syariat. Begitulah agama Islam tidak terlalu rigid ataupun zalim kepada penganutnya. Ya? Kita tak adalah terlalu, kalau dah haram tu memang selama-lamanya haram, takkan ambil, kan? Tak nak buat salah faham terhadap konsep rahmah ini. Ini konsep rahmah lah. Menyebabkan sifat warak palsu yang ditayangkan oleh sebahagian pelampau agama. Saya pernah tengok ada seorang inilah dia kencing manis dan dia tak nak potong kaki sebab dia ni macam alim lah macam tu. Dia alim kan, lepas tu dia tak nak potong kaki. Dia kata, saya tak nak mati nanti jumpa dengan Allah, jasad saya tak lengkap. Jadinya dia mempertahankanlah dia punya ni dia. Lepas tu dia berjangkit ibu-ibu, dia punya jangkitan kuman dia sampai ke paru-paru. So sampai ke paru-paru, lepas tu memang dia meninggal lah dalam keadaan kencing manis, yang mana jangkitan paru-paru tadi bermula daripada kaki dia tadi. Ini warak palsu. Warak palsu yang ditayangkan oleh sebahagian pelampau agama, memberikan gambaran buruk kepada agama Islam itu sendiri. Selain itu ada pertimbangan dalam dua mudarat. So bila kita kata kalau dia tak makan, mudarat tak? Ya, mati itu mudarat. Yang kedua, mengambil yang haram pun adalah mudarat. Ada sesuatu yang akan tak baguslah pada jasad kita bila kita makan benda bangkai. Tapi kita timbanglah dua ni. Pertimbangan yang dipilih dengan kaedah mengambil darurat yang lebih ringan. Mana yang lebih ringan? Makan yang haram ataupun mati? Kalau mati habis dah, tak boleh dah buat benda lain semua. So makan yang haram itu lebih ringan. Kaedah ini boleh berlaku dengan syarat hanya boleh mengambil dengan kadar dan yang secukupnya sehingga boleh disambung nyawa. Tidak bermaksud mengambil yang haram sehingga kenyang. Jangan sampai kenyang. Seekor dia belakang. Dah dia pun jadi macam babi lepas tu. We are what we eat. Kita tak boleh makan babi sebab kita akan jadi apa yang kita makan ni, Bu. Betul. Allah bagi kita makan benda-benda yang sifat yang bagus. Contoh macam lembu kan. Lembu ni dia taat. Kambing, nakal-nakal sikit lah kambing ni kan. Lincah-lincah sebab dia kurus kan. Dia kecil kan ibu-ibu. Tapi dia bijak. Dia bijak. Jadi dia tak kita kata ganas, buas. Sebab tu kita tak boleh makan benda-benda yang ganas, buas. Macam babi. Babi sifat dia adalah suka yang kotor. Bila dia makan, kita akan bawa tau sifat tu. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Kita tak boleh makan benda-benda yang contohnya yang jenis menyerang ibu-ibu. Nanti kita akan ada sifat tu. Manusia ni kerja nak makan orang je. Waktu kalau tengok orang-orang yang kaya-kaya ibu-ibu kan, dia kalau kita cari apa yang nak makan hari ni, dia cari siapa yang aku nak makan hari ni. Kan, kerja nak makan orang aja. Sebab apa dia makanan dia kita tak tahu. Mungkin dia makan harimau kot. Duit banyak. Harimau apa? Kita makan daging harimau menangis. Dia makan daging harimau sembelih. Jadi ibu-ibu dia tak sesuai dengan sifat manusia. Baik, nombor 3, last kali 3, mari beramal. Ni paling penting. Paling penting bila ibu-ibu dah godek dah satu ayat tu, ni baru satu ayat. Dah apa kita kata bedah siasat satu ayat tersebut, kita mesti akan keluarkan hasil. Apa yang saya nak beramal dengan ayat ni? Yang pertama, menjaga nyawa dalam kehidupan adalah kewajipan seorang Muslim. So jaga sungguh nyawa ni. Nombor 2, tidak boleh mencari alasan membolehkan kita menikmati apa yang telah diharamkan oleh Allah. Allah mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita, walaupun tiada siapa yang tahu.
Ada orang mungkin dia tahu benda tu haram, dia cari alasan untuk buat yang haram. Cari alasan. Dia boleh tipu lah orang lain, tapi dia tak boleh tipu diri dia sendiri. Niat dia Allah tahu. Sebab niat dia duduk dekat dalam, orang tak nampak. Nombor 3, apabila hilang darurat, maka hilanglah keharusan untuk mengambil yang haram tadi. Tiba-tiba di 24 tergolek depan mata ibu. Rupanya atas pokok rambutan. Jadi dia boleh tak makan lagi babi panggang tadi, sedangkan dah ada dah buah-buahan yang halal. Ada durian ibu-ibu, insya-Allah makan durian kan dia banyak tinggi gula dia kan, boleh hidup insya-Allah. Ada orang kata tak boleh Ustazah buat contoh tu dalam hutan tu lagi banyak buah-buahan. Macam tu lah ada orang kata. Tapi kita biasa ulama dia begini, ulama fiqh itu kalau macam negara Arab tak ada itulah itu khas macam Sahara, padang pasir. Berapa ratus ribu kilometer jalan tak ada buku, tak ada air. Semua ramlun. Yang kalau ada angin sedikit dah terus masuk dalam gimana? Right. Dia bila kita tengok, itulah kadang-kadang kita ni orang pendakwah kat Malaysia, dia nampak kat Malaysia dia kan, dia tak nampak pada Malaysia tak nampak. Malaysia tak nampak. Ada apa tu, tembikai, ada ananas, ada. Betul. Buah-buah hutan tu pun banyak yang, cuma itulah ada juga yang bahaya kan. Ada yang racun. Bukan semua boleh makan. Tapi senang dia punya cerita dia, kalau ada binatang makan, kau makanlah. Tu orang-orang dulu jadi tahu mana buah boleh makan, tak boleh makan. Sebab dia tengok apa tupai makan, dia tengok apa monyet makan. Dia orang pandai. Dia takkan makan racun. So manusia pun dia tengok macam tu lah kan. Dia pun makan ni. Cuba rasa sikit. Sedap. So yang itu insya-Allah selamat. Okey, habis dah kita untuk kaedah yang kelima. Tak sempat hari ni kita nak masuk satu satu daripada ayat Quran. Sebenarnya kita nak masuk, saya dengan ustaz bincang-bincang, kita tak masuk lagi surah 3 Qul kan.